Hai guys, so sekarang saya berada di Sabah from Fujiyama to Gunung Kinabalu real quick. Wah, yang di belakang tu, yang itu, ini. Dan sekarang saya berada di Kundasang guys. Korang kena tengok, saya berada di satu kerajaan atas langit di Kundasang. Kita ada penjaga parking kat sini, parking free. Wah, dan kerajaan atas langit. Wah, kau nampak tu? Ni dia macam karpet. Kita berada di atas awan-awangan. Wah, nampak tak guys? And very nice view. Inilah Fujiyama Malaysia guys. Wow. Sana ada gunung. Di sini ada baby. Agropen activity dan juga kauban. Di mana kita akan tengok lembu. Wah! Aktiviti agro ni maksudnya macam penternakan. Guys, Asla dekat sini Asla paling suka lembu yang hitam putih tu. Dia dekat mana-mana. Dia punya figure tu dekat mana-mana ada. So Asla nak pergi jumpa dengan lembu tu. Tapi Asla akan buat full vlog dekat YT. So korang stay tune, okay? Yang ini sikit-sikit je vlog ni. Yang full punya daripada pagi sampailah habis. Kita tengok kat YT Asla. Guys, tengok ni. Asal dah kata figure dia dekat mana-mana. Ni lembu ni. Oh my god. Dia orang sangat cute. And mesti sedap kalau dapat makan dia. Guys, Asla jumpa lagi satu figure tadi. Ni. Oh, Woi. Sama. Dia betul-betul ikut tema. My god. Nhớ tao cái áo nhớ tao tất cả hơn. Wah, comelnya. Kuat nafas dia. Wah, habis. Berebut. Ali, rupanya. Bye bye.